Icik khabar Adli, hang punya heroin di hati siapa? Yang melekat di hati. International. Wow. Kamal Adli. Ya. Hero Melaya. Tapi sebelum hang hero Melaya, siapa hero Melaya hang dulu? Oh, ada. Ada? Datuk Aflin Shauki. Aflin Tauki tu. Dia boleh menyanyi, dia boleh mengarah, dia boleh berlakon, dia boleh apa lagi? Melawak, dia boleh jadi host. Filem dia yang buat saya nampak dia lain sisi dia ialah dalam Papadem. Okey, Papadem tu memang dia jadi seorang bapa penyayang apa semua. And sekarang saya tengah follow Papadem tu. Yang nombor 2 punya. Memang best. Dahsyat kan? Dahsyat. Okey, jom kita jom Usha. Tengok Usha mana? Tu. Ini apa? Bodoh ke apa? Apa awak nak panggil saya bodoh ni? Awak tu pandai sangat ke? Tak, walaupun tak nampak. Nampak berbakat Aflin, tak nampak muka dia. Yang Papadem tu siapa? Papadem tu Abang dia. Aflin lah? Abang Aflin tu Sadum. Papa Sadum. Itu jadi Papadem. Kita kena Usha ni lagi sekali cerita boleh semua. Yes. Semua tu memang kena Usha. Icik khabar Adli, hang punya heroin di hati siapa? Orang kata yang melekat di hati. Seorang heroin ni yang kita shoot sekali dan tersangkut ya. Wow, sangkut. Sangkut hati kami berdua dalam satu drama. Tajuk drama tu Setelah Terlafaz Yang Akad. Heroin tu nama dia Ukasha Sendros. Wow. Yang betul-betul lah. Dia memang jadi jodoh. Ukasha Sendros, sudi tak kalau awak jadi isteri saya? Yes. What? Yang dah jadi bini isteri saya. Itu dah tak terlepas akad. Okey. Itu perbincangan punya akad, persetujuan mak bapak. Ya Allah, itu tak sangka. Memang ada orang memang syuting normally kan, memang chemistry Cinta tu lokasi. Cinta lokasi tu kadang-kadang habis shoot hilang dah. Betul. Tak? Macam benda ni kita orang sebenarnya kita orang shoot, habis shoot kita orang memang Tak hilang. Kita orang tak kontak. Bukan tak kontak, maksudnya dah habis lah. Tak bercinta ke pasal tapi lokasi kita tu? kontak je lah, hello hai. Tiba macam ada chemistry tu datang balik. Lepas tu kita orang start rindu habis shoot apa semua. no, so sweet. Sangat I love that romantik, sangat feeling. romantik. Terlalu romantik. Terlalu romantik. Okey, Kemal. 3 cerita yang hang boleh recommend untuk jom Usha ni. First aku beritahu kau Okey, apa dia? filem ni pasal idol aku ada juga kat dalam tu. Apa? Setem. Setem. Filem Setem. Tak tengok lagi. Rugi tak tengok. Banyak lagi pelakon kat dalam tu pasal ada 3 grup ni dia nak berebut satu stem ni yang harga 4 juta. Oi, genre dia apa? Komedi? Tahu, komedi action ni rasanya. Action komedi. Tapi best, memang korang kena tengok. Okey, kedua cerita saya pun ada juga. Dia berunsur telemovie. Dia bukan movie, telemovie. Tajuk dia I Heard You Cik Yah. Rom-com jugalah. I heard ke I hide? I heard kot. Sorry. I heard tu aku Saya dengar. dengar. Ni I heard. Tajuk dia I Heard You Cik Yah, bukan I Heard. I heard saya betulkan lain. balik dialog saya, lakonan saya dengan Siti Saleha. Dia rom-com juga, memang best. Ada Nasha Aziz juga kat dalam tu. Dan yang ketiga, ini lain sikit sebab dia adalah satu filem international. Wow. Tajuk dia Kabali. Tamil. Hollywood. Wow. Ya, cerita dia pasal ni satu hero ni memang legend lah. Legend, nama dia Rajanikan. Mesti abang lah. Favorite. Filem ni dia berlakon dekat Malaysia. Ya, betul. Okey. Dan cerita dia sebagai dia ni adalah macam wakil rakyat jugalah kat dalam filem ni untuk membantu orang-orang bawahan yang telah ditindas. Paling best ada satu scene dia bagi ceramah dekat Dataran Merdeka. Biar betul Dataran Merdeka. Tengok. Lepas tu dalam filem tu Malaysia? ada hero-hero lain juga dalam tu. Ada Aaron Aziz berlakon dalam tu juga. Scene tak banyak tapi payment besar rasanya. Kena jom Usha lah. Kena jom Korang kena Usha. Usha. Korang kena Usha. Tunggu apa lagi? Jom Usha!